semua, hari ini saya nak bercerita macam mana saya buat booking bersalin di PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaya ataupun Universiti Malaya Medical Center. So saya telah memilih untuk bersalin di PPUM, jadi proses pendaftarannya untuk pendaftaran sebenarnya untuk bersalin di PPUM dikenakan deposit sebanyak RM2,500 atau RM2,500 Malaysia. Tetapi disebabkan saya ni blind ataupun OKU, saya mendapat percumalah daripada PPUM. Tetapi untuk anak, walaupun dia anak kepada orang OKU, dia still kena bayar. Okay, kalau untuk ward biasa, bayarannya adalah RM270 satu malam. Tetapi untuk NICU and ICU, RM650 atau RM600.5 untuk satu malam. So, dah haraplah berapa lama anak korang admit dekat ward biasa ataupun NICU. So, bayarannya akan dikira berdasarkan itulah berapa lama tinggal di sana. Okay, untuk mengetahui proses pendaftaran selanjutnya saya di PPUM, pengalaman saya bersama PPUM, silakanlah ke video panjang saya ataupun ke laman yang lagi satu tu untuk sama-sama kita buat perkongsian. Terima kasih.